Dr. Mahathir ni adalah customer tetap saya. Sejarah dan terciptanya songkok statue ni bermula dengan satu customer masuk dalam kedai. Dia tengok Dr. Mahathir pegang songkok, tunjuk yang biasa tu lah, yang selalu orang jual lah. Tu dia kata, oh kalau songkok, dia tu KL dia dapat songkok macam ni. Dari situlah cabaran bagi saya lah. Terus saya nak buat songkok tu kelainan sikit. Songkok statue ni dia ada 4 ciri. Yang pertama, dia ringan. Lepas tu songkok biasa tu dia keras, tak boleh lipat. Ini boleh lipat. Jahitan dia halus dan dia tidak mencut. Itu keistimewaan dia. Saling pada Tun Mahathir, Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru-baru ni saya jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Saya tunjuk songkok yang saya buat ni, hasil tu. Dia puji siapa-siapa yang berminat pada songkok statue ni boleh datang ke Pekanbaru. Pekanbaru dengan Tun ni memang sinonim lah. Tempahan ni kami selalu ambil masa lebih kurang dalam 4 ke 5 hari lah untuk siapkan. Yang nak sudah nama kan. Lepas tu ada yang pakai kain kiswah, yang songket Brunei. Yang nak bulat pun ada. Boleh follow kami dekat social media kami lah, Tun Collection. First time daripada KL tu memang niat nak tinggal sini lah. Songkok tu ni kata cantik. So kita datang tengok lah macam mana bentuk dia, kualiti dia. And then boleh lipat tu. Menarik.